Janganlah disebabkan kenyataan dengan Komeng ni, perilaku dia, mulut dia, lidah dia, ayat dia menyebabkan kerajaan Madani ni kelak akan tumbang seperti mana kerajaan BN yang lalu. Komeng ni dia selalu ingin mencontohi Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia selalu ingin menjadikan Khalifah Umar Abdul Aziz itu sebagai model dia, idola dia. Jadi haruslah dia merujuk kembali kepada kenyataan rasmi Mufti Perak tersebut. Umar Abdul Aziz pernah menulis satu surat supaya majlis arak bagi non-Muslim seharusnya tidak dizahirkan, iaitu tidak diheboh, didedah dan berlaku secara tertutup. Sebenarnya saya pelik dengan Komeng ni. Dia kalau nak ikut Khalifah Umar Abdul Aziz, dia kena ikut daripada awal sampai akhir. Dia kena ikut betul-betul ajaran Islam tu. Dia tak boleh ambil separuh dan tinggalkan separuh. Kalau saya sebut tadi pasal kenyataan rasmi Jabatan Mufti Perak, disebut secara jelas mereka menggunakan surat-surat Khalifah Umar ibn Abdul Aziz menghalang aktiviti penjualan arak dan menghalang ekspor dan import penjualan arak daripada satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi bacalah betul-betul. Bacalah sirah tu betul-betul. Saya nak cakap dengan Komeng, anda sekarang bukan lagi dekat pembangkang. Anda sekarang berada di